ambil gambar. Sekarang kau boleh tengok terus. Tak nak, gemuk. Kau nak tipu siapa? Kalau kau dah gemuk aje lah. Kan? Itu yang semua dah macam ni. Apa masalah kau? Lepas tu muka siap. Apa masalah tu? Tak. Itu saya kata, kau tak jadi diri kau sendiri. Mental ke tak mental juga? Dulu ambil gambar. Kau ambil gambar, dah siap, pap. Ya Allah, mintalah jadi gambar ni, ya Allah. Jadi. Lepas tu mula marah. Kau tengok gegar ke tak gegar? Semua dia lah punca ni. Kau jangan bagi lagi lah dia. Bergegar-gegar gambar kan. Gambar shot cantik. Dah lah, jauh nak pergi Cameron. Perempuan ni walaupun dia pegang GPS dia masalah betul. Lelaki okey bab tu, tapi perempuan tak tahu sah. Belum pergi depan pergi bang. Depan. Biarlah orang lelaki buat kereta, biarlah dia jaga GPS. Kalau tak situ tak okey. Turn right. Kau memang tak boleh bayang benda tu. Macam mana berapa meter lagi memang tak boleh bayang Tak adalah tanya pangkat tinggi TKSU contohlah apa. Memang ya. Dia tak boleh tau. Macam common sense bila kita baling berapa jauh pergi. Itu benda tu kan. Okey, boleh dia akan pergi dia tak akan pergi ke belakang tau. Dia akan ke depan kan macam mana berapa jauh jarak. Dia tak boleh measure tau benda tu. Belum bang. Bang situ terus sebelah dia. Kawan ni dah tengok dah berjauh nak U-turn. Apa yang fikir? Itu. Dah. Mana ada orang seronok kahwin? Ada orang seronok kahwin? Tak ada. Yang ramai seronok nak kahwin. Seronok dah kahwin, mana ada tengok muka menanggung. Mana ada. Tak ada lah. Yang ramai seronok nak kahwin ni. Nanti datang jangan lupa tau. Esok, Sabtu, ada pukul 11 dah boleh datang lah. Ada jamuan apa semua kan. Tapi dalam pukul 3 saya dah tak ada dah. Outdoor. Baring-baring kat jalan kereta api tu ambil gambar apa semua kan. Ya. Pergi kat Masjid Besi Putrajaya tu angkat gaun je nak kat dinding. Haji tu ambil wuduk tu dah 8 kali basuh muka tu. Anak tu lah nanti jumpa datang apa-apa tu. Yang dah kahwin, lepas 2 minggu dia balik kerja balik. So macam mana kahwin? Okey tak? Okey lah. Macam tu je. Tak ada yang saya tahu. Ya Allah, kenapa aku tak kahwin pada dulu? Ya Allah. Tak ada. Jangan nak bohong. Mana? Anak lelaki. Cuba tanya lelaki. Macam mana nak kahwin? Macam tu lah. 10-20 tahun masih lagi dengar ayat tu. Aku tak faham dengan bini aku.